Anda ada bajet tapi pening nak beli tanah lot ataupun rumah teres yang dah siap. Dengan video ni sampai habis, nama yang menyesal sebab tersalah beli. Pertama, kebebasan design. Kalau beli rumah teres, mereka bentuk adalah sama, luang pun terhad. Kalau beli tanah lot, anda boleh bina rumah ikut cita rasa sendiri. Nak buat konsep estetik, minimalis ataupun nak buat banglo setingkat yang ada laman luas, semua atas kreativiti anda. Kedua, dari segi kos, rumah teres yang dah siap sekarang harganya makin kayangan, terutamanya dekat kawasan strategik. Tapi kalau anda beli tanah lot dulu, kosnya jauh lebih rendah. Anda boleh simpan duit dulu dan bina rumah ikut cita rasa anda sendiri, mengikut poket sendiri, tanpa perlu ikat perut bayar bulanan yang tinggi pada bank. Ketiga, privasi dan tiada yuran bulanan. Rumah teres biasanya dapat rapat dengan jiran. Nak parking pun kadang-kadang pening kepala. Malah, sesetengah taman mempunyai yuran maintenance ataupun yuran security. Tanah lot pula, anda dapat buat kampung yang tenang, laman yang luas untuk anak-anak main dan tiada yuran maintenance bulanan. Kesimpulannya, rumah teres menang dari segi siap sedia ada. Tapi, jika anda fikirkan tentang pelaburan jangka masa panjang, privasi dan kepuasan reka bentuk, tanah lot adalah pilihan yang lebih baik. Anda pula pilih yang mana? Cuba komen. Jika anda tengah cari tanah lot yang strategik dengan harga mampu milik, hubungi kami untuk info lanjut.